Alright. Assalamualaikum. Saya baru selesai buat pemasangan sistem kosa solar menggunakan all-in-one inverter. Dan lokasi kita ni dekat rumah kebun. Kawasan ni memang tak ada bekalan elektrik, jadi kita gunakan sistem kosa solar. Sebelum ni tuan rumah memang bergantung 100% kepada generator. Generator menggunakan enjin petrol. Ni generator 6000 watt dan info daripada owner. Generator ni agak berkualiti. Inilah generator yang bergantung selama ni. Dan walaupun selepas kita dah pasang sistem kosa solar ni, generator ni masih lagi berfungsi, masih boleh digunakan sebab inverter yang kita gunakan ni dia adalah all-in-one ataupun kita boleh panggil juga sebagai hybrid inverter. Yang mana kita boleh gabungkan kuasa daripada solar panel dan juga kuasa daripada generator untuk hidupkan peralatan elektrik dalam rumah dan juga untuk cas bateri dekat bawah ni. Inverter yang kita gunakan ni inverter 6000 watt dual MPPT. Maksudnya dalam inverter ni kita ada dua solar charge controller. Output maksimum sebenarnya adalah 6200 watt dan untuk load bermotor maksimum 5 horsepower, tapi kebiasaannya kita recommend guna sampai 3 saja untuk panjangkan jangka hayat. Dan pada bahagian tepi ni kita ada soket untuk sambungan kepada generator. Dan sekarang ni selepas dah pasang solar ni, generator ni akan standby saja dekat sini. Kalau musim hujan tak boleh cas langsung ataupun pada waktu siang perlu gunakan power yang banyak, kita boleh hidupkan generator ni. Dia akan power up kita punya peralatan dan pada masa yang sama dia akan cas bateri juga. Tapi selepas ni untuk kegunaan biasa, generator ni memang tak akan digunakan, akan standby je kat sini. Kalau ada keperluan musim hujan tak boleh cas langsung, kita boleh hidupkan generator. Tapi untuk rumah ni insya-Allah generator ni tak akan digunakan sebab solar panel yang kita pasang ni memang agak besar. Kita pasang 6 keping solar panel. Satu panel 620 watt. So total kita ada lebih kurang 3000 watt lebih. Dan sebenarnya memang agak besar jugalah sebab dekat rumah ni ada 2 unit aircon. Dan sistem yang kita pasang ni mampu untuk hidupkan kedua-dua aircon ni. Sekarang ni pun bateri dah penuh. Jadi kalau onkan aircon sekarang ni, kita akan gunakan direct daripada solar panel. Dia tak akan kacau power yang ada dalam bateri. So bateri boleh gunakan pada waktu malam nanti. Dan kebiasaannya untuk rumah kebun ni, pada waktu siang dia memang panas, malam sejuk. Jadi kompresor aircon tu akan kurang running, so dia tak akan gunakan power yang banyak lah. Waktu siang yang panas macam ni memang dia akan running, tapi dia akan running direct daripada solar panel dan lebihan power dia akan cas bateri. Bateri yang kita gunakan bateri lithium iron phosphate, sistem 48 volt, kapasiti 200 mAh. Jadi total energi adalah 10 kWh. Selalu ramai yang tanya, berapa lama bateri ni boleh bertahan? Sebenarnya berapa lama bateri ni bertahan bergantung kepada load. Sebagai contoh, kita ada kapasiti tenaga 10 kWh. Katakanlah load kita adalah 1000 watt. Kita ada 10 kW. Jadi bermaksud kita boleh running selama 10 jam dengan menggunakan bateri ni. Dan kalau load kita cuma 500 watt, kita boleh running selama 20 jam. Tapi untuk situasi rumah ni, sebab kita ada solar panel yang banyak, power tinggi, kemungkinan pada waktu siang sepanjang hari kita akan running direct daripada solar panel. Kecuali kalau pada waktu awal pagi kita on aircon, kompresor dah running, mungkin kita akan gunakan sedikit power pada bateri lah. Tapi kalau keadaan cuaca panas macam ni tuan-tuan, kalau aircon 1 horsepower, 1.5 horsepower, memang dia akan guna direct daripada solar panel dan lebihan power dia akan cas bateri. So kita tak akan kacau power pada bateri. Waktu malam baru kita akan guna. Sebelum ni pun tuan-tuan, memang ramai yang tanya boleh tak buat sistem solar untuk aircon. Jawapannya boleh tuan-tuan. Yang pertama, kita perlukan inverter yang lebih besar dengan load bermotor yang lebih tinggi. Dan kita perlukan solar panel yang lebih banyak dan bateri yang lebih besar. Boleh sebenarnya kita nak gunakan sistem solar off grid ni, sistem berbateri ni untuk aircon, boleh. Tapi kita kena bersedia dari segi kos lah. Kita perlukan semuanya lebih besar berbanding dengan kalau kita buat sistem solar untuk lampu, untuk kipas, itu tak perlu besar. Untuk peti ais pun tak perlu besar. Tapi bila melibatkan aircon, memang kita perlukan sistem yang lebih besar. Dan lagi satu punca kenapa kita perlukan sistem lebih besar ni adalah sebab bila kita pasang aircon, kita tak buat insulation betul, kompresor kita akan sentiasa running. Bila kompresor semakin lama running, semakin kerap running, dia akan gunakan power yang lebih banyak. Untuk rumah ni walaupun rumah kebun, tapi rumah ni sama macam rumah biasa, dinding batu, insulation pun baik. Jadi kompresor tu dia tak akan running dalam tempoh masa yang lama, masa yang panjang.
So dia akan jimat tenaga. Dan salah satu lagi kita boleh gunakan aircon yang menggunakan teknologi inverter. Jadi kita akan jimat tenaga lah. Sebab beza kompresor biasa dengan kompresor yang menggunakan inverter ni, untuk kompresor yang biasa, kompresor akan jalan untuk sejukkan ruangan tu. Kemudian bila dah sejuk, dia akan mati, dia akan stop. Untuk aircon inverter ni, kompresor dia akan sentiasa berjalan tapi perlahan. Semasa dia perlu sejukkan bilik tu, dia akan jalan lebih laju. Bila dah sejuk, dia akan masih jalan tapi perlahan. So dia tak akan ada startup yang tinggi. So dia akan lebih jimat penggunaan tenaga. Kawasan kebun memang cantik tuan-tuan. Di atas bukit, itu rumah. Dan tempat yang kita pasangkan solar panel itu adalah bahagian dapur, outdoor kitchen, dapur di luar rumah. Dekat sini tuan-tuan boleh nampak ada satu kompresor aircon. Dan dekat belakang sana ada lagi satu kompresor aircon. Dekat rumah ni ada 2 aircon. Kalau tak silap saya, satu 1 horsepower dan satu lagi 1.5 horsepower. Hari ni cuaca memang panas, matahari terik. So memang kita dapat power yang tinggi lah. Dan ramai juga yang tanya, saya dah lama tak buat video. Sebenarnya tuan-tuan, ya memang betul saya dah lama tak buat video. Last video saya buat untuk kereta tu, kita nak jadikan kereta tu untuk camper car. Rasa 6 bulan dalam, tak silap saya 6 bulan lepas last saya buat video. Sebenarnya saya agak sibuk sikit dengan pemasangan, consultation dan 2-3 projek lain yang saya buat. Memang tak sempat. Kadang-kadang saya dah yang pasang, saya pula nak ambil video. So memang tak sempat lah, kadang dah penat. So hari ni kita ada ramai sebenarnya kat belakang sana tu. So adalah masa sikit untuk saya buat video ni. InsyaAllah lepas ni saya akan share lagi dengan tuan-tuan tentang pemasangan-pemasangan yang kita akan buat. Nah, sebenarnya banyak juga benda-benda baru yang saya nak share dengan tuan-tuan. Teknologi solar sekarang ni macam-macam dah ada. Sebagai contoh sekarang ni, untuk inverter dulu kita cuma ada satu charge controller. Dan inverter yang sekarang ni, dia ada dual MPPT. Ada 2 solar charge controller. Banyaklah faedahnya. Dan semua tu saya akan share dalam video-video seterusnya nantilah. Untuk hari ni pun sebenarnya dah agak penat juga. Dan kalau tuan-tuan ada apa-apa soalan tentang nak DIY solar, tuan-tuan boleh komen di bawah. Saya ada masa, saya akan jawab. InsyaAllah saya akan cuba buat balik video macam dulu. Video-video tutorial kalau sempat. Okay, cuaca dekat luar mendung sikit. Sekarang ni kita tengok load 2.9 2900 watt dan kita dapat daripada solar panel 1.5. Ni tak silap saya mungkin kedua-dua kompresor running serentak ni. Nah, ni termasuk dengan load dekat dalam rumah lah. 2 aircon dan juga load dekat dalam rumah. Jadi kalau untuk peti ais, microwave tak ada masalah tuan-tuan. Untuk hari ni tuan-tuan, saya rasa tak banyak benda yang saya boleh share dengan tuan-tuan. Sebab sistem kita pasang ni pun sama saja macam sistem yang sebelum-sebelum ni. Cuma dari segi pemilihan kabel ada sikit perbezaan lah, sebab benda tu bergantung pada inverter yang kita gunakan. Ni adalah inverter yang, dan ni adalah inverter yang baru, jadi ada sikit perubahan lah. Dan saya dah lama sangat tak buat video. Saya rasa saya bercakap ni pun, tadi pun saya rasa macam saya cakap agak terlalu laju. Sebab dah lama tak buat, 6 bulan lebih. Dah tak ada idea sebenarnya. Dan lagi satu, saya perlukan feedback kepada tuan-tuan. Apa yang tuan-tuan nak tahu tentang sistem konser solar ni. InsyaAllah kita akan kembali, saya akan buat video macam dulu. Dulu memang setiap minggu saya akan buat video. Sekarang memang sangat sibuk dengan solar. Dan ada 2-3 projek lagi dekat sekolah. Projek untuk CSR, banyak tuan-tuan. Sebab tu memang agak sibuk. Lagi satu yang saya nak highlight adalah tentang generator ni tuan-tuan. Kebanyakan kita, bila kita mula buat kebun, mula buat rumah, memang option yang paling murah adalah menggunakan generator. Ya, betul. Cuma masalahnya bila kita dah semakin lama gunakan generator ni dia perlukan maintenance, kemudian kos bahan api. Sebagai contoh pada tuan-tuan, katakanlah dekat rumah kebun kita ada 5 orang pekerja. Setiap orang nak charge handphone. Bila dia nak charge handphone, dia akan start generator. Untuk gunakan power 20 watt, 30 watt, charge handphone, kita terpaksa start generator 5 kVA, 6000 watt. Jadi pembaziran dekat situ tuan-tuan. Bila kita gunakan solar ni, kita ada wiring yang sama macam rumah biasa, cuma power source daripada solar. So mudah nak charge handphone, tak payah nak start generator. Tapi dari segi kos memang tak dinafikan generator adalah pilihan yang paling murah. Tapi untuk tempoh yang lama, bila makin lama kita pakai,
agak tinggi juga kos. Dan lagi satu, bila kita tinggal dekat kawasan rumah kebun macam ni, waktu malam tenang, tapi kita terpaksa mendengar bunyi generator. Jadi macam tak berapa nak seronok lah. Dan selepas ni macam rumah ni, waktu malam tempat ni sunyi, sejuk, tak ada bising lagi dengan bunyi generator. Mungkin lebih seronok lah duduk kat kawasan macam ni. Tapi generator yang tuan-tuan dah beli tu tak risau, tuan-tuan masih lagi boleh gunakan. Kita boleh combine sekali dalam sistem ni. Dia sebenarnya kita boleh panggil jugalah sistem hybrid antara solar panel dan juga generator. Musim hujan tak boleh nak cas, kita masih boleh gunakan generator untuk hidupkan peralatan dalam rumah, dan pada masa yang sama dia akan cas bateri. Jadi mungkinlah kita tak payah nak start generator terlampau lama, 5-6 jam satu hari. Mungkin kita start 1 jam 2 jam sambil kita guna, sambil kita cas bateri. Malam kalau setakat untuk lampu, untuk kipas angin, tak ada masalah tuan-tuan. Walaupun bateri bateri 100 mAh, bateri 200 mAh mencukupi. Okay, cuma untuk rumah ni pada waktu siang, sebab dia ada 2 aircon, sini memang panas kalau waktu siang. So penggunaan agak tinggi sikit, sebab tu kita perlukan solar panel yang lebih banyak, solar panel yang lebih besar. Dan kalau untuk kebun tuan-tuan yang tak menggunakan aircon, kebiasaannya kita pasang 4 panel 440 watt, 4 ataupun 5 panel lah. Itu pun sebenarnya dah mencukupi dah. Pada waktu siang tuan-tuan boleh gunakan direct, lebihan power masuk dekat bateri. Dan biasanya kita rekomenkan untuk buat kerja-kerja berat, nak guna grinder, nak buat welding, semua tu buat pada waktu siang supaya kita tak akan gunakan power pada bateri. Jadi tuan-tuan, sampai setakat ini saja untuk video kali ini. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.